Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, dah tengok dah part 1 IBM Challenge. Saya baru letak kat YouTube semalam. Pada yang dah tonton sampai habis, terima kasih saya ucapkan. Kali ni kita nak buat part yang kedua. Cuma review saya part yang pertama tu ada dua benda penting lah yang kita kena kata get ready mentally and physically. Secara mental, secara fizikal, kita kena ready untuk buat challenge ni. Sebab challenge ni dia endurance endurance 24 jam tanpa henti, menunggang motosikal minimum 1600 km. Jadi kalau perasan dekat part yang pertama, dekat Kuantan tangan saya sakit. Saya kata pergelangan tangan, tapi sebenarnya bukan pergelangan tangan. Saya punya ibu jari saya bahagian sini, bila kita nak genggam throttle tu, saya dah start sakit. Sebab beberapa minggu sebelum ni lah, saya punya tangan dekat sini kucing saya gigit dalam juga dan saya tak pergi jumpa doktor. Lepas dia gigit tu, ibu jari saya memang dekat sendi ni memang sakit lah. Walaupun dia gigit dekat sini, tapi sendi saya kat ibu jari ni sakit. Lama juga sakit tu. So bila keadaan hujan yang berterusan, sejuk, mulalah kata sendi-sendi tu dia dah tangkap sakit-sakit semua kan. So kena ready lah secara fizikal. Mental pula kena strong lah. Mental kena strong. Sebab kita ada plan kita, route plan kita. Tapi dengan keadaan semasa, trafik, dengan cuaca, kita kadang-kadang terpaksa divert ikut jalan lain dan ubah kita punya plan kita. Kena ingat, kita bukannya jalan santai. Kita ada masa yang membataskan. Jadi kita kena get ready lah. Sebab tu masa dekat Kuantan tu, kalau ikutkan, kami dah orang kata beberapa jam lebih awal. Mungkin kami expect boleh siapkan dalam masa 20 jam. Cuma itulah, nanti dalam episod dalam part kedua dan part yang seterusnya, kita akan tunjuk cabaran apa sebenarnya yang melambatkan kami. InsyaAllah tonton the next part IBM Challenge daripada saya dan juga kawan saya Ali. Tengok macam mana pengalaman kami yang dapat kami kongsikan sikit. Kita tak boleh nak kongsi semua lah, sebab video besar kan, panjang kan. Apa yang ada tu kita kongsikan, tapi harap dapat orang kata pengajaran lah, pengajaran daripada video-video kan saya ni. Okay, insyaAllah jumpa lagi Bye.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Assalamualaikum. Kami sekarang sepanjang hari hujan ni ada dekat Petronas Gerik. Petronas Geli. Nak menuju ke Gerik. Terpaksa pakai baju hujan lah. Hujan sepanjang jalan. Tangan dah kecut-kecut dah. Doakanlah, InsyaAllah semoga kami sempat sampai seberang sana sebelum gelap lah. InsyaAllah hujan ni, musafir ni, doa yang terbaik lah. Doa yang baik-baik untuk diri sendiri, untuk arwah-arwah, untuk kawan-kawan, untuk family apa semua. Doa je lah. Ya, kita tamak dalam berdoa. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Bye. Kita nak merentas Banjaran Titip Angsa menghala ke Gerik. Dia kurang jarak 120 km. Mengambil masa lebih kurang 2 jam. 2 jam hujan macam ni. Inilah yang saya kata tadi, daripada Endau tadi sampai sekarang. Tadi dekat Setiu, Terengganu, sekejap je berhenti hujan. Tapi yang lain-lain sepanjang jalan inilah cuaca dia. Satu lagi masalah dia ialah saya punya visor ni, saya dah beli lain tapi tak sempat sampai. Visor fotokromik tak sempat sampai. Saya dah sampai Mersing semalam, baru Shopee kata barang dah sampai. Apa nak buat kan, tak ada rezeki. So malam ni masalah sikit lah untuk saya. Malam nanti masalah sikit. Saya kena buka visor. Kalau tidak tak nampak. Payah, tak boleh nak potong lah. Nak blind, dalam sempit. Pemandangan cantik kan, berkabus-kabus, hujan. Kita potong insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Depan tu ada selekoh. Sejuk ni sini. Dia dah di kawasan tanah tinggi. Hujan waktu tu menghala ke Senja ni. Sekarang ni dah pukul 4 petang, 3.57 minit petang. Agak sejuk lah. Tadi tengok ramai geng-geng apa GS apa tu lagi, V-Strom, baru turun daripada Banjaran Titip Angsa. Ada sebiji lah SCDV V2. Yang ni kita baru nak naik. Kita nak naik bukan kita nak lepak-lepak, kita nak naik sebab kita nak seberang, nak ke Perak pula. Sekarang ni kita di Kelantan lagi. So hari ni kita dah daripada Johor, kita merentas baru Terengganu, Kelantan. Terengganu Kelantan je. Pahang. Kita Johor, kita masuk Pahang. Lepas tu kita pergi ke Terengganu. Ni sekarang ni Kelantan, lepas ni nak Perak pula. Orang memotong di hadapan 300 meter. Jalan licin so satu lagi dekat sini jalan dia licin lain macam sikit sebab dia ada lumut. Kawasan tanah tinggi, so kena hati-hati. Agak bahaya. So saya akan maintain, bawa slow-slow je lah. Sebab tadi kita dah
ahead of time. So sekarang ni kita kena hati-hati. Minimum speed yang kita nak meet ialah 67 km sejam. Baru kita dapat buat meet the objective lah. Cuma saya nak share sikit lah. Bila kita buat route plan, janganlah kita lupakan solat. Masukkan lagi, masukkan jugalah waktu untuk solat. Kelajuan kita nak bawa berapa, mana kita nak berhenti, kena ada planning lah. Tak boleh cakap sama semua sebab motor lain-lain. Kebetulan macam hari ni member saya pun tangki lebih kurang juga. So kita orang boleh planning sikit lah. So kalau macam tangki kecil ke apa ke, kena planning lain. Banyak sikit lah berhenti. Dan satu lagi saya bawa beli ni, tangki spare 3 liter, just in case. Just in case kalau tak ada apa-apa, maybe dekat hujung road nanti yang nak sampai ke Putrajaya tu saya akan guna lah. Sebab tak boleh simpan lama-lama petrol. Kita akan guna lah kat sana. Nak balik rumah ke apa kan, isi je. Ada 3 liter kan tu. Saya bawa ni bukan apa, spare untuk kalau kawan saya ni ke kawan ke. Wah, tengok jalan berkabus. Wow, kabus teruk ni. Kabus kau-kau ni. Kat luar suhu sekarang ni 21 darjah Celsius. 21 sejuk lah. Dan dekat sini sedap main gear manual shift. Banyak aku kata banyak macam ada buat construction ni, repair work. Sejuk. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hujan dah kurang sikit dah. Kurang sikit hujannya. Tapi sejuknya makin sejuk. Rasa macam kita dah nak sampai ke puncak dah ni. 84 km. Tu nampak tu apa benda tu, tepi-tepi jalan tu. Dan kalau tengok betul-betul pokok, ada pokok yang patah-patah, ada dia punya najis-najis tu, ada lah tu. So, hati-hati lah ya. Kalau bawa malam-malam kat sini pun kena hati-hati lebih sikit. Bukan Abang G je, Abang H pun ada. Abang H pun ada kat sini ya. Habis spender membasah lenjun ni. Ya Allah, apa kerja gila lah dia buatnya ni. Seribu batu dalam masa 24 jam. Sekarang ni dah berapa? Tadi kita keluar pukul 6.50. Lagi 2 jam 32 minit nak cukup 12 jam. Patutnya kita dah, kalau 12 jam tu kita dah 800 kilo lah kan. Nanti kita check lah. Siapa betul tolong kira. Sekarang ni tadi saya start 38810. 38810 mileage saya. Sekarang ni dah 39471. 39471. Tolong kira lah.
siapa betul dalam masa 2 saat dia dapat hadiah. Okay. Alamak, kacau lah. Ada orang buat jalan pula. Rugi masa ni, rugi masa. Aduh, sejuk gila. Oh ni diorang nak repair jalan. Itu hari masa mula-mula tukar kerajaan kan. Kan ada Anwar dah bagi apa, kerajaan Madani bagi bajet untuk repair jalan ni. Oh, gravel. Risau. Risau. Ni bukan apa ni, saya punya landscape saya dah masuk air. Minta maaf lah ya, tak ada masa nak tukar tengah driving ni. Kita baru turun daripada hentian rehat di Tiwangsa. Dah hujan dah berhenti, alhamdulillah. So lepas ni kita akan refill, top up minyak kita dekat, kata tadi ada berada di kata dekat sebelum Greek tu ada R&R, ada stesen minyak BHP. Kita berhenti situ dulu nanti. Dan kita akan terus ke Kulem. Okay, kita dah sampai dekat Tasik Banding. Kuat angin sini, melayang-layang badan. Aduh, asyik tangguh lubang kan. Sakit tu, ibu jari ni sakit tu, ibu jari kanan. Habis dah main throttle je daripada pagi ni, sakit tu. Selekoh tajam. Ini dah macam U dah ni, bentuk U. Balas kiri pula, selekoh kiri pula. InsyaAllah. Oh, nice. Nice view. Cantik lah jalan dekat apa, Lebuh Raya Timur Barat ni. Banyak improvement dah.
Oh, macam ular. Macam ular dia punya jalan. Kita dah lepas Pekan Greek. Kita dah lepas Pekan Greek. So sekarang ni kita tak isi minyak sebab minyak baru habis 1 bar. Ada lagi 4 bar. Kita tukar plan ikut pada Ali. So kita akan terus ke Kulim High Tech sebab nak elakkan jalan ni, highway BKE ni, Bukit Ayu Hitam ni, dia gelap malam-malam. So kita try sampai sebelah utara tu sebelum gelap lah. Nice. Subhanallah, comel. Kalau malam tak nampak apa ni. Ni ada cahaya sikit nampak. Oh, tu gunung. Gunung apa tu? Cantik tu. Macam cerita Moana. Cerita Moana ada gunung tu kan. Kan ni yang belakang sana. Tu. Tu. Ke Thailand tu. Lawa. Saga Orion tahun 85-86. Apa ni? Hutan Simpan Kenderung. Hutan Simpan Kenderung Nanti kita balik kita cari tengok.
view cantik betul. Macam kat negara lain. Bateri Insta360 ni dah nak habis. So tak boleh banyak record video. Tengok tu. Nice. Woo. Subhanallah. Cantik, depan cantik, belakang cantik, tepi cantik, saya cantik. Tak adalah. Tapi memang betul cantik. Subhanallah. Cuaca pula macam dekat area Scotland kan. Hujan-hujan gerimis ni. Sejuk. Wow, cantik. Tapi jalan ni selekor dia tajam sikit. Geng-geng touring kat luar sana. Sebelum pergi tempat lain, datang lah melawat Malaysia dulu. Saya cakap betul, saya tak gemar sangat nak pergi touring kat negara lain buat masa ni lah. Ada perancangan, tapi saya nak habiskan destinasi kita di Malaysia dulu. Kalau orang lain, kalau kita tak promote, siapa lagi yang nak promote? Itulah dia, cantik Malaysia ni. Cantik, ya Allah. Tapi terpulang lah kan. Minat masing-masing, duit masing-masing. Minyak pun murah. Ada Budi 95, Budi Madani. Negara jiran mahal-mahal minyak.